Kita berada di Masjid Husin Masjid Husin terletak di Seremban Seremban ke Sendayan ke kurang itu. Sebelum kita bergerak kepada masjid yang betul-betul kita nak pergi, kita sembahyang Jumaat sini dulu. Sebab apa kita nak rasmi masjid yang kita nak pergi betul-betul nak pergi Masjid Jaya Sendayan ni, kita nak bermula dengan solat tarawih. Jadi sama-sama kita tengok. Jom. Apa yang menariknya masjid ni, bersebelahan dengan taman sepah kita maya ke apa, nak tunggu kereta nak siap dulu ke apa, boleh pergi taman dulu. Tengok betul-betul sebelah masjid ni, masjid di tepi ni adalah kot. Langkah kaki menuju rumahmu, tenang hati memujimu. Indahnya Kubah menyentuh langit. Ini adalah sedikit keadaan di dalam Masjid Husin. Penuh hikmah. Setiap kota ada ceritanya. Masjid ini mula dibina pada tahun 2012 dan dirasmikan pada tahun 2014, yang mana masjid ini boleh menampung seramai 3,400 orang dalam satu masa. Mencari reda Tuhan yang satu, mari bersama jelajah masjid. Bagi yang tak tahu lagi, masjid ini adalah diwakafkan oleh Tan Sri Abdul Rashid Husin, yang mana beliau merupakan pengasas kepada Bank RHB Bank. Kita rakam untuk semua. Dengar nama channel ini. Si pewak kenangnya sikit. Alhamdulillah, keindahan yang ada di sebelahan dengan Masjid Husin yang terbaik. Orang Negeri Sembilan patut bersyukur kerana ada masjid-masjid yang indah di negeri anda. Maka jelajahlah masjid-masjid negeri anda. InsyaAllah dengan menjelajah ke masjid ni, kita tengok keluasan ataupun kehebatan yang mana Allah Ta'ala telah buat kepada negeri kita sendiri. Tak habis nak jalan lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.